Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Joholids dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam program resensi buku Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dalam dunia pendidikan yang mencabar ini, saya ingin berkongsi sebuah buku mengenai teori kepimpinan yang sangat praktikal yang boleh dijadikan panduan bagi membentuk sekolah yang berdaya saing dan berwawasan. Buku yang saya maksudkan ialah Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah Abad ke-21. Jadi, pada ciri-ciri fizikalnya, kita lihat buku ini berwarna hijau dan mengandungi 175 halaman yang mana diterbitkan oleh Universiti Utara Malaysia Press dan telah disunting oleh Farah Muhammad Zain, Yahya Don dan Yaakob Daud. Ciri-ciri yang seterusnya, buku ini juga boleh dikatakan sangat berstruktur dan mengikut bab tematik yang mana mengandungi 7 bab yang membincangkan aspek-aspek penting tentang kepimpinan dan pengurusan sekolah secara sistematik. Baik, ciri-ciri yang kedua juga dapat kita lihat, buku ini berorientasikan pendidikan abad ke-21 yang mana menekankan kemahiran kepimpinan yang relevan dengan generasi Y dan Z serta penggunaan teknologi dalam pengurusan sekolah. Seterusnya dapat juga kita lihat buku ini menggabungkan teori dan praktikal sangat seimbang yang mana menghuraikan konsep kepimpinan dengan contoh aplikasi sebenar di sekolah, menjadikannya buku ini amat mudah difahami dan mudah untuk diterapkan di sekolah. Selain daripada itu, buku ini juga seperti yang saya sebut tadi, 3 orang pakar pendidikan iaitu merupakan tokoh akademik dan praktis dalam bidang pendidikan yang berpengalaman dalam bidang pengurusan sekolah. Selain daripada itu juga, setelah dapat kita lihat, buku ini sangat menggunakan bahasa yang sangat mudah dan amat jelas. Jadi memang sesuailah untuk para guru, pengetua, guru besar ataupun pelajar pendidikan dan sesiapa sahaja yang berminat dalam bidang kepimpinan pendidikan. Jadi selain pada itu, kita boleh juga lihat dalam buku ini juga dalam pendahuluan menekankan yang mana dalam era globalisasi dan digitalisasi yang pesat, institusi pendidikan menghadapi pelbagai cabaran baharu yang mana menuntut pendekatan kepimpinan dan pengurusan yang lebih dinamik, inklusif dan berwawasan. Jadi, tidak salah buku ini dijadikan sebagai sebuah panduan komprehensif yang mana sangat-sangat berguna untuk pemimpin sekolah yang ingin memahami dan menguasai kemahiran serta pengetahuan yang relevan dalam mengurus sekolah secara berkesan pada abad ke-21. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, pemimpin pada masa kini, pemimpin sekolah hari ini bukan sahaja perlu bijak dalam membuat keputusan dan menyusun strategi, tetapi juga perlu memiliki keupayaan untuk membentuk sebuah budaya korporat yang positif, mengurus sumber manusia dengan berhikmah dan memanfaatkan teknologi dalam pengurusan harian. Oleh itu, pemimpin juga perlu memahami keperluan generasi Y dan Z yang menjadi warga sekolah pada masa kini. Jadi, buku ini juga menampilkan 7 bab yang merangkumi pelbagai aspek penting seperti gaya kepimpinan, pengurusan kurikulum, pengurusan kewangan, hubungan dengan komuniti serta cabaran masa depan. Jadi buku ini juga kita dapat lihat sangat seimbang antara teori dan juga amalan.
yang mana sangat mudah untuk kita praktikkan dan menjadi panduan di sekolah, terutama dalam pengurusan pendidikan di sekolah. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, ya, negara kita sendiri menaruh harapan tinggi kepada sekolah sebagai sebuah institusi utama dalam melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan bersedia menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi saya menyeru kepada tuan-puan yang berada di luar sana, yang ingin mengurus sekolah, ya, jadikanlah buku ini sebagai satu sumber rujukan yang penting, ya, dalam memperkukuh atau memantapkan kepimpinan pendidikan yang berdaya saing dan berorientasikan masa depan. Cuba kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat dalam buku ini menyentuh pada bab 1 yang menyentuh tentang kepimpinan pendidikan abad ke-21. Pertama, dalam bab 1 ini juga dia membincangkan salah satunya iaitu ciri-ciri kepimpinan yang relevan dengan cabaran pendidikan masa kini dan juga menekankan keperluan pemimpin sekolah untuk bersikap fleksibel, berinovasi dan berorientasikan teknologi. Selain daripada itu, dalam bab kedua ini juga, ya, menyentuh tentang gaya kepimpinan dan pengaruhnya terhadap prestasi sekolah. Ya. Dalam bab kedua ini juga dia mengupas pelbagai gaya kepimpinan seperti transformasional, demokratik dan situasional. Jadi menunjukkan bagaimana gaya kepimpinan mempengaruhi motivasi guru dan seterusnya pencapaian murid-murid di sekolah. Baiklah, kita lihat pula pada bab yang ketiga, ya. Bab ketiga juga menekankan atau menyentuh tentang pengurusan sumber manusia di sekolah yang berfokuskan kepada pengurusan guru dan juga staf sokongan. Jadi dalam bab 3 ini juga menyentuh aspek penilaian prestasi, pembangunan profesional dan juga pengurusan konflik. Jadi kita lihat dalam bagaimana kita menyentuh tentang kebijaksanaan pemimpin dalam mengurus sekolah. Dan seterusnya kita lihat dalam bab 4, ya, menyentuh tentang pengurusan kurikulum dan pengajaran, menjelaskan peranan pemimpin dalam merancang, melaksana dan menilai kurikulum. Menekankan pentingnya pemantauan pengajaran dalam pembelajaran yang berkesan. Yang mana apabila kita merangka sebuah program, kita perlu ada penilaian. Dalam bab 5 pula menyentuh tentang pengurusan kewangan dan juga infrastruktur sekolah, yang mana menghuraikan tanggungjawab pemimpin dalam mengurus bajet, kemudahan fizikal dan juga sumber teknologi, yang mana juga menekankan tentang ketelusan dan kecekapan dalam pengurusan aset sekolah. Baiklah, dalam bab 6 pula, ya, buku ini juga menekankan tentang pengurusan hubungan luar dan komuniti. Pada masa kini memang sangat penting kita berkomunikasi dengan pihak luar seperti ibu bapa ataupun agensi. Ya, kita perlu membina hubungan dengan ibu bapa, komuniti dan agensi-agensi luar, yang mana menekankan kepentingan komunikasi dua hala dalam penglibatan komuniti dalam pembangunan sekolah. Ya, dan seterusnya dalam bab 7 ini iaitu menekankan tentang cabaran dan harapan kepimpinan masa depan, yang menggariskan cabaran masa kini seperti isu globalisasi, digitalisasi dan perubahan demografi. Oleh itu, dalam bab 7 ini juga menyatakan harapan terhadap pemimpin sekolah sebagai ejen perubahan dan pembina masa depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita dapat lihat pada ke-7 bab ini, kita lihat pada kesimpulannya, ya, buku ini sangat-sangat menekankan bahawa pemimpin dan pengurusan sekolah pada abad ke-21 ini memerlukan satu pendekatan yang lebih strategik,
yang lebih inklusif dan berorientasikan masa hadapan. Dan pemimpin sekolah bukan sahaja perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang, tetapi juga perlu menguasai ataupun keupayaan untuk memahami keperluan generasi baharu, mengurus sumber secara berkesan dan membina sebuah budaya sekolah yang positif, ataupun seperti yang saya tekankan tadi, mempunyai satu budaya korporat. Ya. Jadi melalui ketujuh-tujuh bab yang menyeluruh ini, buku ini bukan sahaja membimbing pembaca ataupun memahami isu-isu pendidikan yang terkini, tetapi juga memahami gaya kepimpinan kontemporari, pengurusan kurikulum, sumber manusia, kewangan, hubungan luar dan cabaran masa depan. Jadi boleh dikatakan gabungan teori dan praktikal yang sebenar yang terkandung dalam buku ini menjadikan sebuah sumber rujukan yang sangat bernilai untuk PGB di sekolah, dan juga penggubal dasar-dasar pendidikan dalam bidang pendidikan. Jadi secara keseluruhan buku ini menyeru supaya sebagai seorang pemimpin sekolah perlu menjadi ejen perubahan yang mampu mempengaruhi dan melahirkan generasi pelajar yang berilmu, berakhlak dan bersedia menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam dunia pendidikan sentiasa berubah-ubah. Kita faham sentiasa ada perubahannya dan berbentuk dinamik. Oleh demikian, pemimpin juga perlu mempunyai sifat yang dinamik dan berwawasan yang lebih cekap, kerana ini merupakan salah satu kunci dalam memimpin era abad ke-21 ini. Jadi boleh kita lihat dalam kelebihan buku ini, pertama sekali kelebihan buku ini dapat membantu pemimpin sekolah menangani cabaran semasa. Kemudian juga memberi panduan dalam membuat keputusan, menyusun strategi dan membentuk budaya sekolah yang positif. Baik, kelebihan buku ini yang kedua dapat menyokong pembangunan profesional guru dan memberi idea tentang pengurusan sumber manusia, latihan dan penilaian prestasi guru. Dan yang ketiga, tentulah buku ini menjadi sebuah rujukan yang sangat-sangat berbentuk akademik dan sangat-sangat praktikal. Boleh digunakan dalam kursus pengurusan pendidikan, latihan kepimpinan dan juga kajian ilmiah. Dan yang keempat, kita boleh lihat kelebihan buku ini sangat-sangat mementingkan hubungan luar yang kita perlu bina bersama dengan komuniti, di mana pemimpin boleh membina jaringan sokongan dengan ibu bapa, komuniti dan agensi luar. Jadi setakat itu sahaja pada hari ini perkongsian saya tentang buku ini. Harap tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dalam dunia pendidikan ini bolehlah dapatkan buku ini ataupun baca, berkesempatan dan memberi sedikit masa untuk membaca buku ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.